は青を信じて飛び込めばきっとつかめるさ勇気の光うぬぼれるなよ邪悪な願い最後の力が枯れるまでここから一歩も下がらないギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張ってどうにもこうにもどうにもならないそんな時ウルトラマンが欲しいウルトラマンキャリアHello? Siapa ni? Kakak! Ini untuk kau, Takashi. Bangunan tu runtuh betul-betul depan saya. Awak ingat tak apa-apa sebelum diselamatkan? Saya nampak macam ada sesuatu tapi sekali imbas. Mungkin juga raksasa yang musnahkan bandar tu. Tak ada apa-apa ke yang nak dimakan? Awak diamlah. Bandar Shirowa. Binasanya seluruh keturunan akar umbi kejahatan. Saya rasa laporan awak ni tak akan dimuatkan dalam ruangan kita nanti. Saya dah agak. Memang semua raksasa tak mempunyai tujuan. Tapi saya yakin segala kemusnahan yang tak dijangkakan tu ada sebab-sebabnya yang tertentu. Saya tak mau dengar semua tu. Baik awak berterus terang. Kebenaran. Itulah yang saya tekankan. Nak balik kampung? Betul kau cakap awak ni? Sebenarnya teman wanita dia yang paksa dia pindah. Saya harap keputusan yang awak ambil ni takkan sia-sia. Keluarga dia ada perniagaan di sana kan? Bandar Shirowa. Di sana banyak terdapat kolam air panas. Kampung saya! Kampung saya! Saya dah sampai! Saya akan cuba cari segala punca ancaman yang mungkin akan saya hadapinya nanti. Sudahlah, jangan minum lagi. Besok kita ada tugas. Tugas? Tugas apa lagi? Buat liputan mengenai kolam air panas di Shirowa. Shirowa? Kita akan ke sana esok. Rimbun, awak ada simpan tak tape video yang kita terima hari tu? Oh, yang dikirim oleh seorang budak tu. Ianya mengandungi visual yang agak ganjil kan? Memang itulah yang saya masukkan. Tengoklah. Saya akan buat apa yang saya mahu. Itu dia. Apa pula ni? Negara asing? Seperti dilanda kekacauan aja kan? Rimbun. Ya. Awak kenal dengan wartawan sebuah akhbar asing kan? Ya, dia adalah kawan sekolah saya dulu. Minta dia tolong periksa semua lamban yang ada kat sini.
Kau Ri, kau dah dewasa ya? Dah di sekolah menengah sekarang. Ayah mana? Tak nampak sesiapa pun. Itu pun mereka. Kenapa diam saja ni? Mak dan ayah tak gembira ke saya dah balik? Dah 3 tahun kita tak berjumpa. Telefon untuk abang. Untuk abang? Saya rasa mungkin ada kesilapan teknik dalam video tu. Tak mungkin. Ketika visual tu disiarkan, tak ada sebarang aduan pun dibuat. Semua pihak mendiamkan diri. Kalau macam tu, ini bermakna visual tu hanya terdapat di bandar Shirowa sajalah ya. Agaknya budak lelaki tu sengaja buat cerita. Dah, baik kita lupakan. Apa kata kita pergi ke kolam? Ha? Lelaki tu macam pernah jumpa, tapi di mana ya? Ada apa lagi ni? Mungkin ada yang tak kena. Dahlah, pergilah ke sana. Apa hal ini? Kamu kata ada timbul masalah dekat poin 779 di 3. Masalah? Apa dia? Ada gangguan pada gelombang mikro, Tuan. Tapi nombor analisis tak mengalami apa-apa kerosakan. Mungkin ini yang betul. Tapi Apa dia? rumah kawan saya, ibu bapanya tinggal di sana, Tuan. Mungkin itu secara kebetulan saja, tapi saya agak bimbang. Izinkan saya pergi ke sana. Awak cuba nak bunuh kami ke? Bukanlah, Taya pancit. Rimbun, awak yang pandu. Awak pergilah tukar tayar. Tapi bukan salah saya. Apa dia? Tunggu setengah jam lagi Riko, mari. Kita jalan kaki cari budak tu. Alamak. Kalau ya pun tunggulah dulu. Dah nasib, apa boleh buat? Macam mana boleh bunyi pula? Ada sesiapa tak? Tak ada orang. Marilah pergi. Peliklah. Encik, Tumpang tanya, boleh kami berjumpa dengan Takashi Sato? Telefon. Dengan ini, awak akan dapat rasa dengan penuh perasaan. Apa yang dia merepek ni? Entahlah. Mungkin ini tak betul agaknya. Peliklah apa yang dah terjadi pada mereka ni. Riko, cepat lari. Rimbun! Rimbun tak ada lah. Ke mana pula dia dah pergi? Bertenang. Wartawan seperti kita perlu banyak bersabar. Hello? Saya Toda, dari bahagian berita antarabangsa. Papan tanda dalam gambar itu terletak di tempat peranginan. Tempat peranginan? Dari mana awak dapat gambar rahsia seperti ini? Rahsia? Apa maksud awak? Tempat itu dah ditutup lebih sebulan lepas. Selain dari itu, saya diberitahu sejenis virus menyerang penduduk tempatan. Ini menyebabkan mereka bertukar menjadi ganas secara tiba-tiba. Dan selepas itu, saya rasa... Hello? Terputus. Gambar yang sama seperti dalam video tu. Nampaknya bandar ni pun menerima nasib yang sama. Apa maksud awak? Hello?
Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Apa ni? Encik Tempatan tengok. Kenapa ni? Aduh. Sakitnya. Seperti ada sesuatu yang mengetuk kepala saya. Apa yang dah mengetuk kepala Cik? Alamak, kenapa mereka ni? Ke tepi sikit. Awak nak buat apa ni? Mereka pergi dari sini. Saya akan cuba lawan mereka semua. Awak nak lawan mereka? Beritahu stesen apa yang telah terjadi. Baik, awak pergi cepat. Gamu ada perasaannya tersendiri. Kelebihannya dia boleh tahu sekiranya ada bahaya yang akan berlaku. Macam mana dengan pendapat Tuan? Kita mesti hargai kebolehan yang ada padanya. Maaf, saudara. Rasanya kita pernah berjumpa. Mereka ni tertarik pada manusia. Banda gurun dan banda ini menjadi pilihan mereka untuk membuat kajian. Saya kurang faham maksud awak. Kajian apa? Saya yakin awak tidak akan faham. Baik, selamatkan diri dari sini. Tapi kawan saya masih lagi di sini. Boleh tak awak tolong kami? Sia-sia saja. Mereka yang tak boleh bertahan atau lemah akan dihapuskan. Tak ada jalan keluar di sini. Bising je lah. Sepatutnya awak berterima kasih pada saya. Saya tak kenal siapa awak. Tapi saya mesti bagi tahu awak. Siapa kata kita tak mampu, saya mesti buktikannya. Tak guna. Harap adalah orang yang boleh tolong. Siapa? Awak ni tentu Takashi satu, kan? Encik Tabata, awak berada di mana? Selepas hantar berita video, mereka bersekat ganja ketika telefon berbunyi. Ayah, mak dan kakak turut menjadi mangsa. Dah berapa lama awak bersembunyi kat sini? Tentu awak sunyi, kan? Mereka dah sampai. Pakcik, kita di mana setelah mati? Beritahu saya, betulkah di syurga? Memang betul. Tapi
kita belum bersedia untuk mati. Kita mesti tabah. Ya juga. Tak nampak apa-apa pun di sini. Macam mana Takashi? Awak rasa cukup tak? Saya rasa dah cukup. Bagus. Sudah. Tolonglah SIG. Kami berada kat sini. Bagus. Bantuan dah sampai sekarang. Di sini! Di sini! Rego, kenapa dia datang ke sini semula? Rasa siapa pula tu? Rupanya ada raksasa yang muncul. Pilot Wave, tembak! Sidewinder, tembak!
Reko, Encik Tabata. raksasa yang satu lagi tu, awak rasa dia berada di pihak kita ke? Ya, memang betul. Awak tak dapat gunakan kuasa awak secara berkesan. Awak tahu tak, Gam? Inilah kelemahan awak. Ya, Real Base. Kamu cepat balik ke pangkalan. Kami tunggu awak. Baik. Tak tahulah siapa yang ketuk kepala saya tadi. Pelik kan? Macam mana raksasa boleh kuasai manusia? Mungkin dia menguasai gelombang elektrik, lalu mengganggu pemikiran manusia. Saya sendiri tak pasti kenapa mereka lakukan semua ni. Mereka berminat dengan manusia. Ya, kita balik ke pejabat. Kan awak ada tugas penting? Ya, saya ada rakam gambar mengenai kejadian tu. Mari. Tapi tak ada apa pun yang dirakam. Cuma bunyi bising je. Tak guna betul. Sia-sia saja usaha saya. Sebenarnya tidak. Tengok. Takashi. Rimbun, Ya. kita kumpulkan maklumat mengenai XIG. Baik. Nantilah dulu, saya belum make up lagi. Rimbun, periksa kepada awak dulu. Step by step.